Baiklah hadirin hadirat, kita akan bersama dengan Dr. Chua Poh Lee selaku pegawai dietetik di PKD Melaka Tengah untuk kita mengenali kenali garam. Dipersilakan Dr. Chua Poh Lee, dipersilakan. Oh, hari ni kita doktor. Oh, bukan. Miss Wah. Ah, Miss Wah. Okey, bersama dengan Miss Wah, dipersilakan. Okey, salam sejahtera. Saya Chua Poh Lee, dietitian daripada Klinik Kesihatan Ringgit Melaka, bawah PKD Melaka Tengah lah. Jadi hari ini saya akan ada ceramah tentang kenali garam kurang daripada 2000 mg natron sehari, jamin kesihatan. Okey, pertama sekali, apa itu garam sebenarnya? Garam sebenarnya dia adalah sejenis sepatian sodium chloride atau Melayu kita panggil sodium chlorida lah. Okey? Dia sudah digunakan sejak 5,000 tahun yang lalu sebagai pengawet. Itu sebab memang kita boleh tengok banyak makanan yang diawetkan, tak kira dari negara mana, apakah Malaysia ke, Korea ke, China ke, memang ada banyak-banyak makanan yang diawetkan menggunakan garam. Sebabkan dia memang satu bahan pengawet yang sangat tradisi lah. Okay? Sebenarnya garam pada masa zaman Roman, dia dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Dia dibayar sebagai salary kepada askar lah. Itu asal usul salary itu. Okay, seperti saya cakap, garam tu adalah sepatian sodium chloride. Dia terdiri daripada 60% chlorida dengan 40% natron atau sodium. Okey, jadi kita tengok apakah itu saltiness atau kemasinan garam. Okey, garam ni dia ada taste rated function lah. Sebenarnya kita pakai secupik, ada sikit garam saja, dia sudah boleh menjadikan makanan tu rasa lebih menonjol. Itu sebab sebenarnya kita tak payah letaklah banyak-banyak. Maksudnya kalau kita letak dalam hujung sudu teh saja, tak perlulah nak letak 1-2 sudu teh. Itu memang sudah banyak melebihi daripada kita keperluan sehari. Makanan yang mengandungi lebih tinggi garam tak semestinya masin. Maksudnya kita tak boleh percaya kita lidah kita sendiri terlalu tak boleh percaya sangat lidah kita lah. Sebenarnya dia boleh makanan tu masin ke tak masin, dia boleh bergantung kepada banyak sebab. Dari segi kemempapan ke, daripada suhu ke. Okey. Contoh, makanan yang secupuku rasanya macam tak masin, tapi padahalnya dia tinggi garam. Kalau makanan yang kurang lembab, dia sebenarnya perlukan lebih banyak garam untuk rasa lebih masin. Kerana garam ni dia akan kurangkan persepsi kekeringan. Dan garam tu dia boleh digunakan untuk mengimbangi rasa metalik yang terdapat dalam minuman ringan. Itu sebab sebenarnya kita punya soft drink, tak kira lah memang cola ke apa, sebenarnya kita punya pengusaha kilang dia ada letak garam dalam. Okey, sebenarnya tahap atau intensiti kegemaran untuk makan suka masin tu, dia ada sesuatu yang boleh diatasi atau dipelajari. Biasanya orang yang makan masin tu, dia punya lidah sudah dilatih ke arah kemasingan. Tapi benda ni boleh dilatih balik supaya kita punya terasa lebih kepada makanan yang kurang masin atau kurang garam tapi masih rasa sedap. Tapi biasa ini memang ambil masa lebih kurang 2 hingga 3 bulan lah. Okey, jadi apa fungsi garam dalam makanan kita yang menyebabkan kandungan garam dia memang sangat
meluas ditapati di makanan-makanan kita. Salah satu adalah sebagai pengawet. Seperti apa yang saya cerita tadi, dia adalah pengawet yang sudah diguna turun-temurun. Okay? Jadi antara makanan yang biasa kita jumpa macam ikan masin, telur asin, sayur asin, ini adalah salah satu makanan yang guna konsep pengawet. Atau siapa kalau makanan yang bukan tempatan macam kimchi ke, itu pun salah satu konsep yang mereka guna sebagai pengawet. Kedua, dia sebagai pentambah rasa. Contoh, okey, kalau roti tu, kalau dia tak letak garam, dia akan rasa sangat tawar. Keju, memang dia kena letak dalam keju supaya dia kurang pahit. Dan kalau makanan proses ni, okey, macam hotdog sausage tu, supaya dia lebih berasa. Ini adalah fungsi petambah rasa dalam fungsi garam itulah. Ketiga, dia sebagai peikat atau binder. Saya rasa banyak orang tak perasan sebenarnya dalam makanan-makanan kita macam pembelah ikan ke, mi ke, okey, memang dia adalah salah satu makanan yang tinggi dengan garam. Kerana kalau masa mereka buat pembelah ikan, buat itu mi, tak kira lah dia mi kuning ke, imi ke, kalau dia tak letak garam, dia akan senang putus atau patah. Itu sebab sebenarnya kalau kita masak mi, pertama tak payah letak garam pun. Kerana dia sendiri punya garam memang sudah banyak. Keempat, dia sebagai pembentuk warna atau kita English panggil color aids lah. Okay? Macam contoh daging proses tu, kenapa dia warna macam tu? Dia ada sebahagian disumbang oleh garam punya. Okey, yang terakhir kelima dia ada kaitan dengan untuk meningkatkan dia punya tekstur lah. Okey, macam dia menyumbang kepada tekstur kepada kita punya keju ke, roti ke, daging terproses ke. Contoh, biasa orang masak itu spaghetti, dia akan letak garam. Okey, itu ada sebab dia nak jadikan pasta tu kurang merekik. Ini satu. Itu sebab memang kita menampak garam tu memang boleh jumpa di merata-rata makanan. Okay, next. Okay. Di pasaran kita ada macam-macam garam kan? Okay, jadi kita tengok satu persatu. Next. Okay. Yang paling umum adalah kita punya garam halus atau table salt. Yang biasa memang boleh dijumpai atau biasa digunakan di semua rumah lah. Okay? Yang garam ni dia sudah ditapis untuk membuang kekotoran dan dikisar dengan halus dan sentiasa dia akan diperkayakan iodin. Tapi sekarang garam di Malaysia sudah ditambah iodin lah. Ini kerana dia ada kaitan dengan kita nak prevent tu thyroid lah. Okay? Okay, kedua, garam laut, sea salt. Dia diproseskan melalui proses penyecatan air laut tanpa ditapis. Dia pun sama, dia ada sodium, ada natrium juga. Cuma dia ada mineral lain seperti kalium, zat besi dengan zinc. Okey, garam bukit atau Himalayan salt, dia dilombongkan daripada lombong garam. Okey. Dia pun sama, ada sodium juga tapi dia ada mineral lain, terutamanya iron oxida yang menjadikan warna dia merah jambu. Okey, ada kalium, kalsium, magnesium jugalah. Okey, garam buruk ini sebenarnya diperkenalkan oleh seorang doktor Korea lah. Okey, dia bercara sebenarnya dia ambil garam laut, dia masuk dalam kita punya bambu tu. Okey, dan dia ditutup dengan tanah liat, lepas tu dia pakai banyak 9 kali. Pun sama, ada sodium jugalah. Okey, garam kosher ini biasa dia digunakan oleh chef yang besar lah, kerana dia lebih kasar.
Okey, dia sebenarnya dia pun kira sejenis garam laut. Okey, tapi dia struktur lebih kasar. Okey. Okey, ada satu lagi dia garam ni dia sudah campur dengan kita punya perisa yang lain. Seperti dia masuk dalam onion ke, dia campur dengan garlic ke, dia campur dengan lada sula ke, okey, atau dia campur dengan celery salt ke. Ini antara yang kita boleh jumpa di pasaran lah. Okey, maksudnya rempah rantus yang ada sudah tambah garam tu, dia akan ada pertambahan sodium atau natrium ni. Okey, sebenarnya daripada garam-garam yang saya memperkenalkan tadi, semua dia punya kandungan sodium klorida tu lebih kurang sama saja. Okay? Dia mengandungi lebih kurang 97 hingga 90% natrium klorida atau sodium chloride. Sebabkan kita boleh dirumuskan hanya beza daripada cara penghasilan, beza daripada mungkin dia ada mineral-mineral lain, tapi secara asas dia punya sodium kandungan dia sebenarnya lebih kurang sama antara garam-garam. Okey, jadi kita tengok apa tu sodium. Sebenarnya dia adalah sejenis karbon utama yang terdapat dalam kita punya badan. Okay? Dia ada fungsi apa? Satu, dia mengawal kita punya air dalam badan untuk membantu dalam konstruksi otot. Jadi kalau kita tak ada garam, kita akan rasa cramping. Ini salah satulah. Okay? Dan untuk kita punya saraf kita, dia nak hantar isyarat-isyarat. Jadi dia perlukan natrium tu untuk bantulah. Kalau tak nanti macam jam lah kita cakap. Next. Okay. Okay, masa makan tu 100% sodium yang dimakan tu dia akan diserapkan masa proses penghadaman. Sebenarnya badan kita, dia minimum dia perlukan 200 hingga 500 mg. Maksudnya sebenarnya dia berkeperluan untuk satu hari, tak tinggi pun. Sebenarnya senang-senang kita sudah capai. Tapi padahalnya kebanyakan orang memang makan lebih daripada yang apa dia disarankan. Itu yang kita merisaukan lah. Dan sebenarnya natrium atau sodium ni dia disingkirkan atau dikumpulkan melalui kita berair kencing. Okey, kebaikan dia lah. Dia hanya sekerintik dia akan hilang melalui kita punya feces atau peluh. Okey. Dan sebenarnya sodium ni dia pun wujud secara mula jadi dalam pelbagai makanan lain seperti susu, daging atau makanan laut. Tapi sebenarnya dia punya kandungan masih dalam kandungan yang boleh diterima. Yang kita risau adalah yang kita tambah sendiri punya dalam perprosesan atau dalam sos ke atau makanan luar ke. Okey. Apa yang kita risau kalau sodium atau natrium ni ambil secara berlebihan? Dia akan bawa kesan kesihatan. Yang biasa kita dengar adalah tekanan darah tinggi lah, atau hipertensi, atau English dipanggil hypertension. Okey, apa dia boleh terjadi adalah, okey, kalau kita makan makanan yang tinggi dengan garam ni, okey, dalam darah kita dia punya paras natrium atau sodium akan meningkat. Jadi dia akan mempengaruhi atau meningkatkan kita punya isi badu cecair dalam saluran darah kita. Jadi itu dia akan membebankan kita punya jantung. Kerana jantung kita dia kena punch lebih kuat. Kena isi badu tekanan darah sudah bertambah kan. Okey, kalau disebabkan dia punch lebih kuat, jadi dia akan naikkan tekanan darah. Ini terjadi dah hipertensi lah. Next. Okey. Jadi kalau orang ni dia punya tekanan darah dia tak terkawal, apa yang kita risau? Biasa yang kita sentiasa dengar adalah stroke dengan sakit jantung lah. Ini yang paling ditengahi secara common. Sebenarnya selain stroke dengan kita punya jantung, kita kalau ambil terlalu banyak garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi dia boleh menyebabkan buah pinggang kita ada kerosakan. Kat Malaysia ni, kebanyakan orang yang kena hepatitis, faktor pertama kencing manis tinggi, kedua adalah disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Kanser,
Yang ada kaitan dengan garam lah. Okey. Okey, lepas tu kekalahan hati dan penglihatan kita boleh tercecah sebab apa? Kita punya mata ni pun ada sarur darah. Kena kalau tekanan darah tinggi, okey, kalau dia pecah sarur darah kita, kalau kat sini stroke lah. Kan? Kalau jantung, kita punya jantung lah. Kalau mata, maka dia boleh mencecah kita punya penglihatan. Okey? Okey, jadi apa yang kita sarankan untuk satu hari, dia punya saranan adalah kurang daripada 2000 miligram natrium atau sodium sehari. Dia persamaan dengan 5 gram garam. Ini dalam garam 5 gram. Ini dalam bentuk sodium. Dia tak sama. Pakan jangan keliru dah. Okey, dia 5 gram tu dia sama dengan 1 paras sudu teh lah. Okey. Jadi kita tengok apa trend pengambilan garam dalam satu dunia lah. Okey. Jadi tadi cakap dia kena kurang daripada 2000 miligram kan? Okey, kita tengok. Kita tengok Malaysia cukup tu. Jadi Malaysia purata tu 2580 miligram. Maksudnya lebih kurang 25% kan? 25% lebih daripada apa yang kita sarankan. Kalau kita ikut negeri, tengok marker cukup lah. Marker macam, okey, 2622 pun lebih kurang lah 25% kan. Okey. Jadi kita tengok sumber garam dalam diet kita. Biasanya yang penyumbang utama adalah makanan proses dengan makanan masakan luar. Cepatkan kita kena lagi bagi perhatian dengan ini lah. Okey. Lepas tu ada yang secara menjadi, okey, 14%. 6% masa masak kita tambah. Ditambah semasa dihadang. Macam contoh ada orang makan nasi ayam. Kan? Dia makan dengan sos dia, sos cili sambal tu. Sebenarnya dalam sudah ada garam atau dia mungkin dia letak kicap ke. Ini yang kita masukkan. Ditambah semasa dihidangkan. Okey, 1%, kurang daripada 1% daripada ubat itu tafsimikan lah. Okey? Next. Okey, jadi apa makanan yang tinggi garam? Okey, kebiasaannya dia memang tak ada makanan yang proses, makanan sos, makanan diawet. Kita mungkin boleh tengok satu persatu lah. Makanan taranting, ini contoh dia lah. Banyak lah macam itu kacang dalam tin ke, sup dalam tin ke. Okey, mi segera, mihun segera. Apa-apa segera. Okey, sekarang macam-macam ada kan? Okey. Atau kalau makan kacang, makan snack, macam kerepek, keropok, potato chip, dia sudah tambah garam. Okey, celup buah-buahan, sepuk perasa, okey, cube perasa, stok ayam. Yang MSG itu sebenarnya monosodium glutamate lah, dia punya short form. Kita punya pelacan, pudu, cicaluk, sardin dalam tin. Yang dikeringkan punya, makanan dikeringkan, sotong kering ke, ikan bilis ke, ikan kering ke, telur masin ke, dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi sekarang kita ada satu, kita panggil perkiraan natrium atau sodium ni. Kita bagikan kita punya sodium kepada point-point. Supaya kita boleh kirakan, supaya satu hari kita tak lebih daripada 10 poin lah. Jadi satu poin tu, dia persamaan dengan 200 miligram sodium atau natrium. Okay, biasanya kita buat apa yang kita buat adalah, kita anggap ada 2 poin, iaitu lebih kurang 400 miligram daripada makanan semua jadi. Macam kita punya daging ayam ke, kan, kita minum susu memang dia ada sikit sukalah sodium. Okey, jadi semua campur-campur kita anggap lebih kurang ada 2 poin. Okey, hidangan utama kita. Okey, lepas tu utama maksudnya macam kita makan sarapan dengan malam lah. Terus hidangan sampingan kita punya snack 0 hingga 2. Jadi tuna dia kita 10 lah, maksudnya memang maksimum tu 10 poin. Okey, next. Okey, jadi kita tengok satu poin sodium ada 200 miligram tu, dia persamaan dengan berapa makanan. Macam kita boleh tengok kalau kuah, paste atau kondimen tu,
Okey, kalau macam kuada, dia setengah mangkuk yang kecil dia sudah 1 point lah. Sambal atau kita punya sos kicap ke, okey, dia 1 sudu makan pun sudah 1 point. 3 sudu teh atau 1 sudu makan jugalah. Okey, mayonis 1 point. Karbohidrat dan kuih. Tadi saya cakap kan, mi tu dia ada tambah garam kan. Dia 3 sudu makan dia sudah 1 point. Kuih apang 1 biji 1 point. 2 keping roti putih 1 point. Makanan yang siap masak 1 mangkuk kecil nasi ayam, nasi sajalah, tak kira dia punya makanan lain, tak kira dia sos semua tu, dia pun sudah 1 point. 1 keping tosai 1 point. 1 biji pak ayam 1 point. Makanan proses, pempalak ikan 1 biji sudah 1 point. Bayangkan kalau orang makan 5, sudah 5 point, sudah 1000 lah, sudah setengah hari punya keperluan dah. Okey. Jadi itu mi, ini snake mi lah. Tahulah apa tu kan. Okey, dia macam mi segera punya itu. Okey, setengah paket sudah 1 point. Maksudnya 1 paket tu sudah 2 point kan. Okey, 2 keping keropok ikan 1 point. Tapi biasa orang tak makan 2 keping kan. Jadi kalau dia makan 10 keping dia sudah 5 point. Okey, ini adalah makanan yang dimasak lah. Jadi kita boleh tengok nasi lemak yang daun pisang tu, yang biasa makan kecil tu, yang kecil tu sudah 4 point. Maksudnya dia kerana dia ada pun ada 800 lebih miligram. Mi kari ayam, okey, 12 point. Maksudnya dia sudah lebih, mi makan sekali sudah lebih 10 point tu. Ini kan. Nasi ayam yang tadi tu nasi dia saja 1 point. Ini termasuk dia punya sos lah, dia punya berenca ke 6 point. Okay, kerana dia 1100 lebih. Lepas tu burger 1 pun sudah 6 point. Roti canai 1 keping 3 point. Kuah dah 2 point. Lepas tu laksa 17 point. Kerana dia punya asam dalam tu lah, memang banyak lah. Okay. Okey, ini contoh lah. Okay. Jadi kita agihkan dulu 1 hari. Okay, kadang-kadang sarapan tu orang nak makan nasi lemak. Okay. Kalau itu sudah 3 point. Tapi timun dengan terobos tu kita tak kira kerana yang ini dia kira dalam makanan yang semua jadi lah. Sebabkan kita sudah masuk dalam 2 point yang makanan semua jadi tu. Okay. Lepas tu kita punya nasi dengan ayam tak kira. Yang kita kira tu kuah dia dengan sos dia. Satu-satu sudah 2 point. Okay, minum petang. Okay. Kalau dia punya kopi, susu, gula dia pun tak kira lah. Kerana itu kira dalam makanan semua jadi. Okay, yang kuih tu, okay, sudah 2 biji tu. Yang kecil pun sudah 1. Okay, nasi, kita punya ikan tak kira. Kita kira kuah dia. Sayur, terung, pendek pun tak kira. Okey, kicap dia kira-kira. Okey, bawang putih dengan buah tu memang makanan semua jadi. Kita pun tak kira. Jadi sini sudah ada 8 point kan. Okey, dia tambah 2 point makanan semua jadi. Yang tadi saya cakap yang warna, ya, macam timun, telur, kita boleh ayam, ikan, sayur. Kita punya susu, itu yang warna hitam tu yang kita tak kira tu. Campur-campur, kita masuk dalam 2 point. Yang kita kira yang 8 point tu saja. Okey. Jadi kita boleh belajar untuk baca label makanan. Jadi sentiasa kita cakap kita nak pilih makanan yang rendah dengan sodium atau natrium tu. Tapi apa yang kita masuk dengan rendah kan? Okay. Kalau dia tulis dia kurang, kalau dia tulis reduce sodium maksudnya dia kurang 25% daripada makanan asas. Contoh, kalau makanan asas dia ada 1000 lah, katakan 1000 miligram, dia kurangkan 25%, dia ada 750 lagi lah. Contohlah. Okay. Kalau rendah sodium, okay, low sodium, dia dalam 100 gram makanan pembeja dia kena kurang kepada 120 miligram. Kalau dalam bentuk cecair punya, dia kena kurang kepada 60 miligram per 100 ml. Yang sangat-sangat rendah, very low sodium,
dalam 100 gram pembeja dia kena kurang daripada 40 miligram. Kalau yang betul cecair 20 miligram stroke dalam 100 mililiter lah. Okey, kalau bebas sodium atau free sodium tu, okey, dia kena kurang kepada 5 miligram. Tak kira dia dalam bentuk pembeja ke cecair, memang kena kurang kepada 5 gram lah. Ini sama. Okey, jadi masa kita nak baca tu, kita punya label makanan tu, biasa dia akan ada dua bahagian. Yang per 100 gram dengan perhidangan. Biasa yang 100 gram tu untuk kita buat perbandingan lah antara produk-produk. Macam kalau produk ni, dia 100 gram ada 773 kan. Okey, mungkin produk B, dia kalau dia bersodium 500, jadi itu lebih rendah lah. Kita buat macam tu. Lepas tu kalau perhidangan tu adalah satu hidangan tu dia ada berapa. Macam kalau ini dia satu hidangan dia ada 231 miligram sodium lah. Dan kalau kita tengok dia satu serving tu dia 30 gram, dia ada 6 keping. Ini rasanya biskut lah. Contohlah. Maksudnya kalau orang tu makan 6 keping biskut tu, dia dapat 231 miligram sodium. Itu cara kita untuk interpretasi label makanan lah. Okay. Jadi garam ni dia ada nama lain. Nama grammar dia lah. Tapi sebenarnya semua ni dia memang akan ada natrium atau sodium. Yang tadi saya ada sebut yang ni kan. Ini contoh dia. Ada banyak lah. Biasa kita beli makanan tu dalam dia punya bahan tu memang ada, kalau dia tulis sodium apa-apa, sodium apa-apa, atau ada baking soda pun kira sodium jugalah. Okay? Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita utamakan perisa yang asas, rempah-ratu semua jadi untuk mengenakkan makanan kita daripada kita guna terlalu banyak kondimen yang tinggi dengan garam. Okay? Contoh, macam kita nak pedas, kita boleh kisar sos cili sendiri. Kan? Kita nak sos tomato, kita boleh kisar tomato sendiri. Okay? Kita boleh pakai kita punya bawang, tak kira lah bawang putih ke, bawang merah ke, okay? Kunyit ke. Nak masam kita letak cuka, kita letak lemon. Okay? Ada banyak lagi lah. Kita boleh letak haria, letak serai, okay? Perahan cus, limau. Dia pakai cintan, ada macam-macam lagi lah. Okay? Dan seperti saya cakap, garam ni atau sodium ni, dia banyak wujud dalam makanan yang diawetkan atau diproses. Itu sebab kita pilih makanan yang semua jadi dan segar. Contoh, tak ada kita makan ikan masin, okay? Kita punya udang kering, kita pilihlah ikan yang segar, udang yang segar, sayur yang segar. Okay? Okey, dan kita satu lagi, tadi saya ada cakap, kita ada tengok daripada sumber-sumber garam atau sodium ni kan. Kebanyakan sebenarnya dia daripada makanan proses dengan makanan kat luar kan. Itu sebab kita kena cuba ada tabiat untuk minta kurangkan garam. Terutama makanan yang memang on the spot dia nak masak punya lah. Kalau makanan yang memang dia siap masak, kita ambil kuah dia secara minimum. Macam contoh, kita makan ikan kari, ambil ikan dia. Kuah tu 1-2 sudu saja. Contohnya lah. Okay, thank you. Ada soalan apa-apa tak? Sekejap. Okey, saya pocket talk sudah habis tapi jangan bersurai lagi kerana sebenarnya ada quiz tapi sedang nak tunggu MC. Ada 5 soalan quiz
Boleh? Okey, kita ada buka untuk Q&A. Ada sebarang pertanyaan tak? Untuk apa yang kita perkatakan tentang kenali garam. Ada tak soalan daripada rakan-rakan daripada KKM? Ada kakak. Hai, selamat petang. Nama saya Umi. Saya nak tanya macam mana nak reset balik pengambilan sodium untuk budak bawah umur 2 tahun? Reset balik. Reset balik. Takut Sebenarnya dia kena tengok. Sebenarnya puan you ada sebelum tu you ada banyak bagi makanan yang tinggi garam kepada anak you ke? cuma dekat pengasuh. Dekat rumah sendiri memang tak ada bagi garam. Bila kita hantar orang untuk mengasuh anak, kadang-kadang dia bagi lauk yang dia masak untuk keluarga dia, dia bagi sekali dengan keluarga kita. Untuk anak. Dia bless sekali jadi bubur. Itu memang kena perlahan, you kena cut dia perlahan-lahan. Memang ini seperti saya cakap, ini memang ambil masa. Dia bukan untuk budak saja. Orang tewa pun sama, memang ambil masa. Okey. Alright. Terima kasih. Okey Kak, ada lagi tak yang nak tanya bersama dengan pakar kita? Daripada NSM ada tak? Ada ke? Diorang ni pun pakar juga kan ni? Ada tak ada? Ada lagi tak soalan-soalan yang ingin anda tujukan tentang kenali garam bersama pakar kita? Ada tak? Daripada masuk pasal obesity, boleh menyebabkan garam ni boleh menyebabkan obesity ke? Adakah garam ini boleh menyebabkan obesity? Ada tak? Ada tak pengunjung-pengunjung di Air Mall Bandaraya Melaka yang bersama-sama kami? Okey Kak Puan, kalau kita tanya dengan Kak Zaiza, Puan Zaiza, ada soalan untuk... tak ada, dia pakar benda lain dia je. Ada tak lagi? Ada lagi tak? Sebab yang bertanya soalan, Kak ni dah yang bertanya soalan, kita ada sediakan hadiah untuk anda. Jangan risau. Tanyalah apa soalan pun mengenai garam ke, kita ada hadiah untuk anda. Akak ni dah boleh dapat dah. Okey tak? Ada tak soalan-soalan tentang kenali garam? Yang sebentar tadi kita perkatakan. Ditekan 4. Ada kuis 4 soalan. Ada kuis. Okey. Okey, soalan pertama, apakah mineral yang terletak dalam garam yang meningkatkan tekanan darah? Siapa dapat jawab dapat hadiah. Siapa dapat? Itu soalan senang je. Jawab. Okey, alright. Okey, sini. Jangan lagi. Nama siapa? Nama saya Nashwa. Okey, apa jawapan dia? Sodium. Betul? Betul. Satu bukan untuk dia dapat dia nutrien ataupun sodium. Okey, akan bagi right. Ambil gambar. Jangan risau, jawab, ada jawapan. Okey, satu tepukan kepada pemenang kita. Okey, soalan yang kedua. Okey, nyatakan 2 komplikasi tekanan darah tinggi. 2 cukup. Nyatakan 2 komplikasi tekanan darah tinggi. Siapa yang nak jawab jawapan ini? Tadi ada 5 hingga 6 kan? Saya nak jawab 2 saja. Ada Wan. Okey bang. Okey, nama bang. Nama saya Muhammad Aikal.
Jawapan stroke ataupun jantung. Stroke atau jantung? Ada 2, 4, 6. Kalau jawab pun ada bang. Silakan bang. Okey, ke hadapan bang. 2 komplikasi tekanan tinggi, antaranya ada stroke, kegagalan jantung, kegagalan buah pinggang, kanser, kegagalan hati dan juga penglihatan. Itu dia jawapan dia. Okey, kita ada lagi soalan daripada Okey, yang Ms. Chua. ketiga, berapakah salanan pengambilan natrium atau sodium sehari? Sila jawab dalam miligram. Okey, ada. Okey. Ada adik comel kita. Ada adik comel kita yang nak mencuba. Okey, nama siapa? Sumaya Hani. Sumaya Hani. Okey. Tahu tak jawapan dia? Apa jawapan dia? 200. 2000. Okey, Miligram. 2000 tu lebih ke kurang? Lebih. 200 miligram. Bagi orang lain Salah sikit je, sikit je. Kurang dari 2000 miligram. Betul. Betul. Okey Kak, silakan ambil hadiah. Kita ada lagi soalan, jangan takut. Ada juga jawab hadiah akan diberikan. Itu dia, berapakah saranan pengambilan natrium sodium sehari? Jawapan adalah bawah 2000 mg. Itu adalah natrium sodium. Soalan terakhir, Okey, soalan yang terakhir. berikan 3 contoh makanan tinggi garam. Okey. Orang lama tentang makanan tinggi garam ni. Biasa dah dia. Dia makan garam daripada kita. Okey, Puan, nama siapa Puan? Ikan masin. Jangan nama bukan nama ikan masin. Nama. Nama apa? Jangan nama lupa. Nama saya Rokia. Okey, Puan Rokiah, apa jawapan dia? Garam lah. Yang tinggi garam apa? Kebanyakannya daripada ikan masin. Okey, ikan masin. Cancaluk belacan. Ikan masin cencaluk belacan. Okey, alright. Silakan. Silakan. Pergi ambil. Banyak yang makanan mempunyai tinggi garam. Sebut perasa, MSG, makan dalam tin, mi segera, kicap soya, budu cencaluk. Oh, macam-macam Nasib baik Maggi tak ada. Maggi tak ada kan? No. Okey. Ada ke? Mi segera ada tinggi garam dia kan? Dia punya rencah dia. Rencah dia. Mi tu tak ada lah. Mi ada. Sikit lah. Kerana tadi saya dah cakap, masa buat mi tu dia nak pakai garam kan? Ya. Okey, ada lagi tak soalan dia? Tak ada. Habis dah hadiah. Aduh. Okey, ada nak tanya-tanya lagi tak? Okey, saya nak tanya sikit. Apa kaitan antara umami dan juga garam? Umami adalah Dekat Miss Wal, dekat sikit dengan mic tu. Tak dengar dia orang. umami sebenarnya dia adalah kita panggil dia satu taste yang kesegaran daripada makanan. Sebenarnya dia tidak dalam kategori rasa pun. Okey. Maksudnya, dia sebenarnya makanan segar, dia akan ada rasa yang macam tu. Okey. Baru saya tahu antara umami dengan juga garam. Okey. Ada lagi tak nak tanya tak? Yang nak tahu pasal garam, pasal apa komplikasi tentang garam ni, berlebihan apa jadi dia? Ada tak? Kita bersama dengan Miss Chua kita yang kita bawakan khas daripada PVD Melaka Tengah. Ada lagi tak? Okey, saya tak ada dah ni dah. Tak ada dah.
Okey, macam tu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Miss Chua kita, selaku moderator kita dalam Kenali Garam. Terima kasih untuk orang cakap apa yang kita perlu tahu tentang garam. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Saya tutup untuk Miss Chua kita. Terima kasih. Okey, sebentar tadi kita baru selesai tentang kita mengenali garam. Pada mereka yang nak aku cakap sijil penyertaan secara digital, anda boleh scan barcode di skrin layar kita untuk anda dapatkan sijil digital. Dan juga pada mereka pengunjung-pengunjung, ribuan terima kasih untuk bersama kami. Kami akan berkampung lagi selama 3 hari. Bermula pada hari ini, esok dan juga majlis pelancarannya adalah pada hari Jumaat bersama dengan Menteri Kesihatan. Yang akan dirasmikan sendiri oleh Menteri Kesihatan. Besok banyak lagi aktiviti yang akan dijalankan di Center Court ini. Jangan lupa temu janji kita besok untuk anda bersama-sama kami sempena sambutan Bulan Pemakanan 2026 bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda boleh terus ke bos-bos yang telah kami sediakan macam-macam pakar-pakar pemakanan yang akan memberikan cadangan untuk makanan seharian anda. Okey, yang sempat nak boleh singgah lagi, kita masih lagi buka bos untuk anda, terutamanya bos nombor 1, nombor 2, nombor 3 untuk anda tahu pasal badan kita. Ada bos nombor 2 tentang kalori yang anda makan, dan juga bos nombor 3 macam mana kalori itu dibakar. Anda boleh singgah di bos 1, 2, 3 dan juga di bos nombor 7 pada ibu yang mengandung. Anda boleh singgah di sana untuk mengetahui tentang nutrition pemakanan yang disarankan untuk